Selamat datang ke vlog Duan Jual Rumah episod 4. Okey. Hari ni aku tengah baru siap on the way nak ke Bangi, Vista Hijauan. Aku ada satu viewing bersama dengan COA partner tim Hello Harta, Isal Muhammad. Dia bawa tenant. So nak pergilah. So sebelum pergi, kena apa guys? Kena check dulu apa barang yang nak dibawa. Okey, kali ni aku dah check. Kunci semua dah bawa. Jom aku tunjuk kat korang. Okey. Handphone dah bawa. Kunci dah bawa dalam ni. Okey, kunci untuk Vista Hijauan. Ni. Nampak ni dia tulis Vista Hijauan A34. Kasut dah bawa. Alright, dah boleh bergerak. Jom. Okey, listing yang kita nak pergi ni adalah Vista Hijauan. So kawasan ni, rumah ni Vista Hijauan ni, aku ada satu soft spot lah. Kira macam antara bangunan dan rumah yang aku suka. Sebab apa? Aku dah banyak gila. Aku rasa lebih 30 ke 40 unit lah aku uruskan dekat situ untuk rental dan juga jual. Jual pun aku ada experience kat situ. Rental pun ada, banyak gila. Dan dia first kali start 2023 dulu masa aku start memula. Ini adalah satu listing location yang pertama membuatkan aku farming dekat area Bangi. Sebelum tu aku tak ada farming area. Dan masa tu aku ingat aku nak target farming area aku dekat Alam Damai, dekat rumah aku. Tapi yelah, tak ada. Nak dijadikan cerita halnya, aku dapat first listing ni dekat Vista Hijauan ni pada hari penyerahan kunci. Ada seorang owner ni, nama ni kita tak sebut lah dalam ni, dalam vlog ni. So owner ni dia followers aku dekat Facebook. So dia dah lama follow aku daripada zaman aku buat bisnes lama dulu, bisnes takoyaki dulu. So dia lah adalah antara salah seorang owner yang mula-mula contact aku. So bila dia contact tu untuk uruskan rumah dia, sewakan rumah dia, kebetulan masa VP, vacant possession ataupun masa serahan kunci untuk unit tu, projek tu baru siap masa tu, dapat kunci. And then ada ramai owner pada hari tu. Hari kejadian tu ada ramai owner. So asbab daripada aku nak uruskan rumah dia tu, aku dapat kesempatan untuk serah aku punya business card kepada, aku rasa lebih 10 orang kot masa tu. So bila aku dapat banyak owner dalam satu masa, word of mouth, selain daripada owner tu, ada juga owner yang, bukanlah semua owner tu convert jadi client, tapi dia bagi tahulah dekat jiran-jiran dia yang nak cari owner penyewa, ejen ni ada buat, dia memang cover kat sini. Aku cerita lah, aku cover kat situ. Dan kebetulan kawasan tu sebenarnya dekat dengan rumah kakak aku, kakak ipar. So kubur arwah bapak mertua pun belakang tu je, area kat situ je. So aku memang familiar sangat lah area situ. Jadi adalah kelebihan kat situ, senang kan sebab area pun dah familiar. So alhamdulillah smooth lah. Dan repeat pun dah berapa rumah dah repeat, carikan tenant. Habis tahun ni dah masuk tahun ke, daripada 23 dah masuk ke tahun ketiga dah aku uruskan Vista Hijauan. Memang kira spot favourite aku lah Vista Hijauan ni. Sekejap lagi lah kita tengok rumah dia macam mana. Okay, alhamdulillah dah sampai. Cuma hujan lebat, jadi tenant tu naik motor lah. So tak apalah, kita tunggu je lah. Hujan tiba-tiba lebat kat sini. COA partner pun belum sampai lagi. Tunggu dua-dua orang tu sampai, dan kita boleh bawa view lah kan Vista Hijauan. Okay, hujan lebat ni, klien masih on the way. So kita tunggu je lah. Kita tunggu je. So basically inilah dia Vista Hijauan, sebuah apartmen residensi ataupun kondominium yang berada dekat Sungai Tangkas, Bangi. Sebelah je kawasan UKM. Dia low density. Sebab tu kat sini memang kalau duduk memang aman lah. Lepas tu dekat atas tu dia punya kawasan facilities dia. Dia ada 2 blok je. Sana tu blok B, yang ini blok A. So yang kita nak bawa hari ni blok A. Rumah dah siap fully furnished dah. Management offices semua kat sini.
So rumah fully furnished. Kita tengoklah sekejap lagi rumah dia macam mana. Dekat bawah ni lah, dia ada water fountain ni. Lepas tu kat situ ada apa ni lah nama dia, ada taman permainan kanak-kanak. Lepas tu kita bersama dengan Isal lah. Isal punya klien lah ni. Hopefully close lah. Kasih close sebelum raya. Sebelum raya. So Isal ada pressure untuk close Okay, InsyaAllah boleh ni. Sebab klien memang mencari kan. Mencari dan nak masuk bila? Masuk bulan 4. So kalau dia cari lambat lagi tak sempat. Lagipun rumah ni ikutlah spek yang dia nak. Rumah fully furnished. Lepas tu harga yang dia nak, itu yang penting. Tengok kita propose. Beli second? Tengok dah M1 tu. Tak, ni beli dekat nak bawa tenant dah view dah rumah. And then sekarang ni nak tengok dia punya facilities area pula. Kita nak tunjukkan facilities area. Semua tu ada lah kan. Nak main gym kat luar pun boleh. Kat Bangi ni lambat-lambat. Lambat-lambat kan banyak. So ni dia punya facilities area. So kat sana tu Dewan. Surau apa semua kat sini. Ni dia punya kolam. Tapi bujang jarang kot turun kolam kan. Oh tak. Memang tak pernah turun kan. Tapi nak duduk tempat-tempat macam ni kan. Lawa kereta ni. Okey, aku pun dah selesai dah bawa view klien dekat Vista Hijauan tu. So sekarang dah nak balik lah. Dah selesai. Itu saja vlog hari ni. Bapak pendek kali ni. Tapi disebabkan nak bagi komitmen untuk jadikan benda ni sebagai apa ni nama dia, rutin. Nak wujudkan konsistensi tu. Sebab dia konsistensi tu yang selalu akan menghasilkan result. So sebab kita percaya, aku percaya pada benda tu. So kita kena buat. So jumpa lagi di vlog akan datang. Assalamualaikum, bye bye.